lepas malam. Kadang muka cantik, tapi hati tak tahu. Dia kalau sini busuk, bawah busuk. Pakai lah sirih ke, pakai lah apa ke, aloe vera ke apa, busuk. Pasal sini busuk. Sini busuk, perut busuk. Perut busuk. Dia orang kata hati perut. Hati perut. Ya, perempuan lagi teruk. Akal dia pun busuk, hati busuk, bawah dia pun busuk. Dia tak boleh cium, orang lain boleh cium. Ni nama dia kita mengandung nama dia. Pahala free, pahala rumah aku punya. Rumah semayang, wah, oh, keluar kabut pergi. Lalu depan aku. Dia aku cakap nanti aku, pahala kau aku punya juga. Balik masjid, duduk kedai mamak pagi-pagi. Subuh aku masuk nak beli roti canai pagi-pagi. Tongkat motor ke tak kira, parking kereta. Tadi baru lepas semayang kan. Tak apalah aku cakap pahala rumah aku punya. Dulu aku macam tu, aku diam. Pahala rumah aku punya tak apa. Tapi sekarang ni aku dah tak nak pahala rumah tu. Dah tu. Kamu esok nak balik bawa apa kata aku. Apa yang kamu nak bawa balik? Dan ini biografi aku, live aku, kehidupan aku, masyarakat aku kat sini apa semua ni dengan tak kira lah yang datang berkunjung pasal aku. Bukan duduk ada keram terperuk ni. Macam-macam hari-hari orang jumpa aku. Orang putih ada, negro ada, jepul ada, semua ada. Macam-macam orang. Bukan macam rumah. Jumpa orang dalam pejabat rumah dia, jumpa rumah dalam lain kilang rumah. Itulah pusing-pusing hari. Balik malam tidur merolok, minum kopi pejuang, marah. Yang tu lah bini mengandung, bila anak hantar kat doktor lelaki. Operate anak kau apa semua, belah kan. Cipat bini kau, tarik anak tu keluar apa semua. Aku tak ada. Anak aku pusat rawatan Arizwan. Aku ada duit. Bukan pasal aku ada duit, aku ada kerja, aku ada duit. Boleh menabung lah. Nak bersalin lagi 9 bulan. Dah tahu lah mengandung ni.
Sebulan 200. Dah ada berapa? 1,800. Cukup lah zaman tu. Zaman tu kalau operation pun baru 3,000. Kalau normal ada 1,800, lepas lah. Kalau operation tu lain lah, expectation lain. Itu lain cerita. Dah nak salin baru tahu kena operate. Ataupun kalau swasta dia bagi tahu ni sonsang apa ke, mungkin kena operation ke apa. Kita boleh standby. Saya ada scan apa semua, dia ada rawatan dia setiap bulan. Tu pun bayar tu. Duit ubat apa semua, vitamin. Apa semua makanan ibu mengandung lah, apa susu ke apa, dia bagi recommend ni barang ni, beli je. Ni common ni tak pakai baju, sadar tu apa lah. Orat lah, tak tahu orat ke apa, adab lah. Ilmu dulu, adab dulu, baru ilmu lah. Ilmu dulu, baru adab lah, itulah. Macam-macam lebih baik diam daripada berkata-kata lah. Apa semua ada pondang semua menghantar kat aku lah. Kesian aku cakap lagi. Pasal adik pasu. Mencari persamaan agama lah. Last kali aku tanya dia buat konten TikTok aku dulu masa tu. FB yang cakap lah. YouTube baru lagi. Aku tanya dalam semua tu. Mencari persamaan agama, Nabi buat ke tak buat? Kalau Nabi tak buat, kenapa kamu tak bincang kan? Alamak-alamak ni semua. Sampai Majlis Agama Islam pun dah boleh keluarkan surat keliling nak suruh hantar orang-orang dia pergi belajar cari persamaan. Boleh pula bila khutbah Jumaat yang hak kepada Allah dan Muhammad, khutbah Jumaat tu hak Allah dan hak Muhammad, hak umat Islam. Boleh pula membela kafir pula dalam atas mimbar tu. Apa Apa babi aku mahu.